hari ini kalau kita tak pandai savings, kebarangkalian kita bankrupt agak tinggi. Dan kenapa saya berkata begini? Antara sebabnya adalah apabila kita bekerja dan apabila kita start menggunakan credit card, apabila kita belanja lebih daripada gaji kita, walaupun memang fresh grad, gaji kita tak besar dan mungkin kita terbelanja lebih, kan? So tetapi apa yang berlaku adalah walaupun dia dalam umur tu 20-an, dia belanja lebih daripada gaji. Tetapi walaupun gaji naik bila dia dah 25 atau 30, walaupun dia dah jadi dari exec, dia dah jadi senior exec, dari senior exec dia dah jadi manager, dan walaupun dia naik pangkat, tetapi pada hakikatnya apabila dia terlalu biasa belanja lebih daripada gaji, apa yang akan berlaku adalah this habit atau tabi'i ini, atau dia punya habit akan terbawa walaupun dia 25, 30, 35. Dan in fact saya telah nampak ini dah berulang-ulang kali, di mana saya tengok kawan saya walaupun mereka dah umur 40, 45, tetapi saya nampak this particular behavior di mana dalam 1 atau 2 minggu apabila mereka tak boleh kontrol perbelanjaan, apa yang akan berlaku adalah minggu ketiga, minggu keempat mereka akan belanja kurang. So mungkin minggu pertama lepas dapat gaji, mereka mungkin bawa family pergi makan kat luar. Lepas tu mereka mungkin pergi shopping. Minggu kedua ialah duit dah sedikit, kan. So minggu kedua mungkin mereka masih keluar, tetapi mereka kurang keluar, right? Minggu ketiga apa yang akan berlaku adalah minggu ketiga apabila mereka tengok gaji tak cukup, mereka akan start saving. Dan minggu keempat memang tak boleh pergi ke mana-mana lah, mungkin makan kat rumah lah. So ini adalah dulu di mana I boleh nampak pattern perbelanjaan. Minggu pertama, minggu kedua kita akan belanja kau-kau. Tapi minggu ketiga, minggu keempat kita akan start jimat duit. Okay, ini adalah dululah 10 atau 15 tahun dulu. Sekarang ini apabila istilah easy credit, lebih senang untuk dapat kredit wujud, di mana kita boleh ambil credit card. Selain daripada itu kita boleh dapat buy now pay later. Apa yang berlaku adalah sekarang ini walaupun gaji tak cukup, kita masih boleh belanja. Walaupun gaji tak cukup, kita masih boleh belanja. Di sini kita boleh nampak setiap bulan puasa lah, saya nampak lah, especially selepas masing-masing solat, selepas masing-masing dah masak, lepas tu sebelum tidur, kan, saya selalu nampak lah ramai yang dekat phone dan mereka akan tengok phone. Dan semasa mereka dekat phone, social media ada pelbagai offer dan ada baju cantik, ada mungkin gadget cantik, ada banyak sale lah, ada banyak sale. Dan saya pun sejujurnya saya suka Lego, tau. Saya suka Lego. Dan setiap kali yalah selepas solat isyak, kan, so kita nak duduk rumah relax kejap, kan, sama ada nak tengok televisyen atau sama ada dekat ni lah, gunakan phone. So apabila kita dekat phone, kan, scroll tengok ni penjual, scroll tengok ada diskaun, scroll boleh tengok diskaun yang lebih besar. Dan kadang-kadang kalau istilah easy credit, kalau untuk meminjam sangat senang, apa yang akan berlaku? Mungkin kita akan teracun. And that's why sekarang ini kita boleh nampak lebih ramai golongan antara 30 hingga 40 mereka sudah diisytiharkan sebagai bankrupt, right? Dan guys, kita harus ingat pada lingkungan 30 hingga 40 tahun, ini adalah masa di mana dari segi kenaikan gaji, ini adalah masa yang paling ketara, di mana pada umur 30-an kita masih ada banyak tenaga dan kita masih boleh bekerja dan kita masih ada ambition. Ini tak cukup lah, nak kerja lebih keras, nak naikkan gaji. Lepas tu ini tak cukup lah, nak kerja lebih keras, nak naikkan gaji. So pada masa itu, guys, cuba bayangkan, dah umur 30-an tetapi dah bankrupt. Guys, this is supposed to be the peak, di mana kita boleh menaikkan gaji kita dengan sangat ketara pada umur tersebut. Tetapi kita boleh nampak ramai orang bankrupt, right? So apa solusi untuk ini? Antara solusinya adalah kita kena lebih cekap dari segi menggunakan wang atau membelanjakan wang. Dan jika kamu nak belajar bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning. Tetapi solusi supaya kita tak bankrupt lah. Okay, so I already talk ke barang kalian, kalau seseorang walaupun dia bekerja keras, walaupun dia bekerja untuk 30-40 tahun, tetapi kalau dia tak pandai menguruskan duit, ke barang kalian dia bankrupt agak tinggi. Antara sebabnya saya telah bagi contoh. Andaikan sekarang ini dia
gaji dia 2,000 tetapi dia terbiasa belanja 2,500, right? Dan ialah dengan kredit kad, dia menggunakan kredit kad dan disebabkan dia terbiasa menggunakan lebih banyak duit daripada apa yang dia dapat, apa yang akan berlaku, kemungkinan dia akan dapat kredit kad kedua, kemungkinan dia akan dapat kredit kad ketiga. Dan saya pernah dengar ada staf kerajaan walaupun gaji 3,000 atau 4,000 tetapi dia boleh mengambil pinjaman yang agak tinggi sebanyak 200,000 atau 300,000 atau beratus-ratus ribu. Ini adalah sesuatu yang agak menakutkan. So okay, ini adalah nombor satu, di mana kalau kita kurang arif tentang bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku dan buku ini boleh didapat di beg kuning.